Dari kamera. Hormati ibunda bakal pengantin perempuan, yang dihormati ayahanda dan ibunda bakal pengantin lelaki, yang diraihkan pasangan bakal pengantin, ahli-ahli keluarga kedua belah pihak, saudara mara, teman-teman masyarakat, para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi diucapkan selamat datang ke majlis pernikahan Nurina Ismail dan Muhammad Hakim. Syukur Alhamdulillah atas limpah kurnia serta rahmatnya, maka kita dapat bersama-sama dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Dan insyaAllah Adina binti Muhammad Sultan. Dan juga saya InsyaAllah sekarang kita semua fokus akan Allah. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pedoman pada kita semua. Khususnya sunnati falaysa bi. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir meraihkan majlis angkat nikah antara saudara kita Muhammad wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Satu Isra ayat 32. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya sekali lagi
last final round kepada pengantin perempuan Nurin Yasmin Adlina binti Muhammad Faisal. Kamu setuju akan dikahwinkan akan kabul oleh pengantin lelaki? InsyaAllah untuk memberkati majlis kita bersama kita istighfar dan selawat, dan kemudian kita sama-sama melafazkan kalimah syahadah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Hakim bin Mukhtar. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan adikku Nurin Yasmin Adlina binti Muhammad Faisal dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nurin Yasmin Adlina binti Muhammad Faisal dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Aika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala YouTube channel? CRB YouTube channel? Aku rasa bersensi juga. Mau nak nampak perempuan ni kat dalam ni ke? Dia nak datang ni, mana kamu mak dalam Nanti Bu Suzani buat YouTube, tengok YouTube. Oh, dia buat. Mana kamu mak dalam tadi? Wah, Dubai. Dubai ya? Oh, masuk bang. Akhir sekali semua keluarga diminta bersedia untuk membantu cawan yang telah disediakan. Nanti simpan gambar tu. Okey. Nah, tapi kaki ke?
Kacang tu